Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam segmen istimewa sempena ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan mulia yang membawa 1001 rahmat kepada seluruh umat Islam. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam. Bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam seluruh dunia. Pada bulan ini, seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa adalah satu kewajipan dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Terdapat banyak hikmah dan kelebihan yang diperoleh melalui amalan berpuasa ini. Dari sudut agama, puasa melatih diri kita supaya lebih sabar dan dapat mengawal hawa nafsu. Selain itu, ia juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah ketakwaan serta memperkukuhkan keimanan kita sebagai seorang Muslim. Dari aspek kesihatan pula, berpuasa membantu tubuh badan kita menyingkirkan toksin-toksin berbahaya, meningkat metabolisme badan, membantu mengekalkan berat badan ideal serta memberi peluang kepada sistem penghadaman kita berehat. Sekian perkongsian kami untuk minggu ini. Selamat menyambut Ramadan dengan penuh penghayatan dan keikhlasan. Moga segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.